Ucapan akad, ijab dan kabul, biasa kita dengar. Ijab maknanya perkataan yang diucapkan oleh penjual seperti aku menjual kepada engkau, manakala kabul, ucapan penerimaan yang diucapkan oleh pembeli seperti aku terima daripada engkau sekian-sekian. Maka itulah dia ijab dan kabul yang dengannya dimeterai transaksi jual beli itu. Mazhab Hanbali membolehkan jual beli itu dimeterai dengan cara perbuatan, yang tidak mensyaratkan perlunya akad dengan perkataan semata-mata. Disebut sebagai al-mu'atat. Apa arti al-mu'atat? Yakni perbuatan si penjual memberi dan perbuatan si pembeli menerima. Si penjual menyerahkan barang jualannya, manakala pembeli mengambilnya, menyerahkan bayarannya, maka itu sudah cukup dengan transaksi jual beli itu dimeterai dan dianggap sebagai sah, walaupun dalam keadaan tidak ada apa-apa ucapan yang diungkapkan oleh mana-mana pihak, sama ada penjual atau pembeli. Ini kerana dalam mazhab Hanbali perbuatan itu sudah memadai, sudah cukup menjadi tanda keredaan kedua-dua belah pihak. Di sini poinnya. Yang pertama kita kata, selama mana perbuatan kedua-dua belah pihak, penjual dan pembeli, menunjukkan keredaan dan kerana syariat tidak mensyaratkan lafaz-lafaz yang tertentu. Syariat tidak menetapkan mana-mana ungkapan yang perlu diungkapkan sehingga Muslim beribadah dengan mengucapkannya. Syariat tidak mewajibkan ungkapan seperti aku jual, aku beli dan seumpamanya. Justru Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan transaksi jual beli itu akan dimeterai dengan apa juga perkataan ataupun perbuatan yang dikira jual beli secara uruf oleh masyarakat setempat. Berbalik kepada uruf, ketika mana syariat tidak menetapkan apa-apa cara yang tertentu, maka ketika itu dia kembali kepada uruf. Apa yang dimaksudkan dengan uruf? Ia adat kebiasaan. Seperti mana kalau dalam bab solat misalnya, lafaz takbiratul ihram, iaitu ucapan Allahu Akbar. Syariat memperhambakan kita dengan mengucapkan perkataan ini dengan erti kata perlu dilafazkan dan tidak boleh diganti dengan perkataan yang lain. Tak boleh dikata Allahu Ar-Rahman, Allahu Ar-Rahim, tak boleh. Perlu dengan ucapan Allahu Akbar. Itu dalam bab salat. Sedangkan tidak ada seperti itu dalam bab jual beli yang ditetapkan oleh syariat. Tambah lagi, dalam bab jual beli, transaksi itu sendiri tidak dimaksudkan. Sebaliknya, yang dimaksudkan ialah hasilnya, iaitu si penjual dia nak mendapatkan hasil daripada jualannya itu, manakala si pembeli dia menghendakkan barangan yang dibeli itu. Justru apa juga cara yang digunakan, sama ada cara perkataan atau perbuatan yang menunjukkan jual beli itu, maka itu sudah memadai dan sudah dikira sah.